kawasan sini. Atas ni tingkat 4. Ni Masjid Abu Bakar dekat Mekah Tower. Berhadapan dengan pintu 84. Yang tu. So Nabi punya rumah dekat belah sana. Masa zaman Rasulullah tu, Nabi punya rumah belah sana. Boleh bayanglah macam mana Sayyidina Abu Bakar dah turun kawasan ni ulang alik jumpa Rasulullah. Ni hari keempat kita orang dekat Mekah. Masa ni kita orang tengah berkumpul sementara tunggu jemaah lain untuk melakukan ziarah luar Mekah. Ini kita nak pergi ziarah Arafah, tempat maqasid haji. Sementara tunggu jemaah, kawan dah request lah nak aiskrim. Nak naik unta? Ada ke? Tak tahu. Kalau ada unta, Syak tengok ni. Syak. Sepanjang perjalanan ke Arafah, kami disajikan dengan pemandangan yang cukup indah. Walaupun muka bumi Mekah hanyalah gunung ganang dan padang pasir yang tiada kehijauan, tapi yang dah pergi je tahu betapa indahnya landscape di bumi Mekah. Kami dibawa ziarah ke Jabal Thur, tempat di mana Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar berteduh selama 3 hari sebelum baginda dan sahabat baginda menyambung perjalanan hijrah ke Madinah. Tapi disebabkan kita orang pergi ni waktu peak season, jadi driver bus suggest dekat Mutawif untuk lalu sahaja sebab ramai orang yang berziarah di Jabal Thur ni, dan juga kekangan parking bus. Lepas beberapa minit kami pun sampai di Arafah. Sambil-sambil tu Mutawif terangkan juga sedikit berkaitan dengan manasik haji dan sempadan-sempadan yang ada di Arafah. Alhamdulillah kita dah sampai ke Arafah. Kita sekarang nak berjalan pergi ke Jabal Rahmah. Kita nak berjalan nak menuju ke Jabal Rahmah. So ini adalah tempat manasik haji sebenarnya, tempat di mana orang berkumpul di lembah-lembah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah untuk menunaikan haji. Kat sini pun dia ada jual-jual makanan ni, buah-buahan. Onta ada jual unta. So tu depan tu adalah Arafah, Jabal Rahmah, di mana di riwayat mengatakan tempat ni adalah tempat pertemuan kita punya nenek dan atuk Nabi Adam AS. Satu ketika selepas ditakdirkan mereka turun ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa bertaubat kepada Allah 40 tahun. Ada yang kata sampai 40 tahun taubat kepada Allah. Namun yang bestnya, dalam keadaan taubatnya Nabi Adam bertawasul dengan Rasulullah. Nabi Adam kata dalam kitab Muniyatul Musallin, Nabi Adam kata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bertawasul dengan nama Muhammadur Rasulullah yang berada di sebelah namamu." Lantas Allah berkata, Jibril bertanya, "Dekat mana? Macam mana kamu tahu nama itu sedangkan dia aku belum ciptakan?" Terus Nabi Adam kata, "Aku melihat nama itu sewaktu engkau memasukkan roh ketika di syurga dulu, ya Allah. Aku melihat tiang-tiang arash penuh dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka daripada situ aku tidak tahu siapakah dia," kata Nabi Adam, "tetapi aku tahu bahawa dia adalah makhluk yang pada kita special lah di sisi Allah Ta'ala." Jadi apabila selepas Nabi Adam AS bertawasul dengan Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun mengampunkan dosa Nabi Adam. Sebab tu setiap kali kita berdoa kena ada
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu barulah kedua-duanya diampunkan, barulah mereka mencari-cari semula pasangan mereka. So Nabi Adam mencari Siti Hawa. Siti Hawa turun di Jeddah, Nabi Adam di Sri Lanka, dan mereka bertemu di sini. Ada juga riwayat yang mengatakan waktu Nabi Adam AS sedang duduk-duduk, terasa seperti ada orang di belakang. So dekat sinilah bertemunya Siti Hawa dan juga Nabi Adam AS. Ni kira macam honeymoon kita orang lah. Sebab lepas kahwin tu memang langsung tak ada honeymoon. Kita pun kerja back to back, kan. Lepas tu dapat si kecil ni, terus tak pergi honeymoon. Tapi masa kahwin tu memang kita orang ada niat tak nak pergi tempat lain, hanya di Mekah dan Madinah. So Alhamdulillah, lepas 3 tahun Allah bagi kami pergi sini dengan si anak kecil Yusha Al-Fatih, Muhammad Yusha Al-Fatih. So saya mendoakan pada siapa yang belum dipertemukan jodoh, dengan izin Allah dipertemukan jodoh. Yang mana sudah ada jodoh, dengan izin Allah diberi kekuatan jodoh sebagai suami isteri dunia dan akhirat, dan dipertemukan semula di akhirat nanti, insya-Allah. Waktu kita orang sampai ni, orang masih lagi belum ramai sebab kita orang bertolak dari Masjidil Haram dalam pukul 7.45 macam tu. Dulu bas boleh parking berdekatan dengan Jabal Rahmah ni. So senanglah nak bergerak kan. Tapi disebabkan jemaah dah makin ramai dan menyebabkan kesesakan lalu lintas, Kerajaan Arab Saudi sediakan tempat parking bas yang jauh jugalah, kira-kira 500 meter dari Jabal Rahmah ni. Macam biasa, kita orang bertiga lah jemaah paling lambat sampai sebab nak mengelonkan budak kenek ni. Sampai je, Mutafi dah bagi tausiah. Masa ni, Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita orang naik ke Jabal Rahmah. Tapi nak naik sambil mengendong budak kecil ni, Masya Allah, boleh tahan semangat dia. Yang okey ke? Silau sikit. Nah, pergi kat Ngiau. Ngiau makan. Okay, kita pakai dulu aiskrim. Murah-murah, 5 rial je aiskrim macam ni. InsyaAllah, insyaAllah. Syah aiskrim. Wah, jom. Yang ni pula kawasan Mina, tempat jemaah haji bermabit semasa musim haji. Di hotel ni pun apa yang ada dekat kawasan ni digunakan hanya setahun sekali je. Okey, di sebelah kanan kita ada terowong Mina. Ya, terowong Mina adalah terowong jemaah Asia lah. Indonesia, Malaysia, Brunei. Kita akan lalu dekat sana. Nampak sebelah kanan ada satu terowong. Nampak kan? Itu terowong tu laluan jemaah. Next station adalah Jabal Nur, tempat turunnya wahyu pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Waktu ni kita orang lalu je sebab nak kejar waktu Zuhur di Masjidil Haram. So, mutawif dan jemaah yang lain decide untuk pergi ke Jabal Nur ni pada malam hari ke-6. Atas kali tu laluan baru yang nampak macam di tu. Tu laluan landai lah, laluan baru. Kita nampak ada orang yang panjat tu. Kat situ dah Buhirat. Itu laluan baru. Kita nampak tak? Kita mula. Ini adalah perkuburan Ma'la, tempat bersemadinya ibunda kita Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid
isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Perhentian terakhir untuk trip hari ini adalah Masjid Jin, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh bangsa jin. Kemudian baginda berdakwah kepada mereka. So sampai sini saja trip untuk video kali ini. Next adalah perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Hudaibiyah dan juga ziarah di sekitar Masjidil Haram.